PS1 berapa tahun punya PlayStation kami duk main sekarang ni. Dekat mana Wang Semaju? Aku jadi macam aku jadi bini hang ah. Dhaka. My grandparent from Dhaka. Dhaka. But my face look like Dhaka? Yeah, look like Bangladesh. Aku nak sikit je lah, sikit je. Boleh. Sikit je lah. Boleh eh? Banyak sangat. Tak sign, okey. Tolak ke depan. Tak payahlah. Tak payah, tutup lah. Saudara Allah Lazim, tutup simpan. Ni grippling orang. Aku literally dah lupa lah mana tekan-tekan apa semua. Game ni lama dah aku tak main PS1 ke, PS5 ke, PS4. Dulu bila zaman-zaman habis sekolah, habis remaja, dah habis sekolah, baru wajib main lah. Hey yo, what's up, Mr. Syahid here. Alright guys, welcome to my busy life. Itulah sebenar-benarnya. Okay, so sekarang ni hujan nak lebat. Aku tak tahu lah lebat tu, tapi tadi dah hujan dah. Lepas tu sekarang ni baru nak hujan balik. Aku dah makan apa semua. So sekarang ni aku nak pergi ambil brother aku. Dia nak shopping kata dia. And then aku bawa lah kat dia. Saja sekadar teman. So tengoklah gelagat kami ke perangai kami akan buat kat dalam store tu. Aku akan bershopping dengan orang yang berumur sikit. Tapi ya, kita akan borak lah kalau ada benda yang penting-penting apa semua. So sekarang ni aku nak ambil tab aku dah hujan lebat lah. Aduh. Okeylah, tutup lah. Jom lah. Alright guys, so jom sekarang ni pergi ambil dia dekat LRT mana tahu dia panggil. Tak apa bila aku nak keluar time-time tu hujan. Bila seharian aku ada kat tempat kerja ke, dekat mana-mana ke, aku perlukan hujan tapi waktu tu hujan tak keluar. Dia macam mendung je. Lepas tu dia tak keluar apa hujan. Aku tak tahu lah kenapa. Aku macam diuji tu. Kadang-kadang ni betul-betul live kan. Diuji tapi duduk diam jalan. Terima je apa jadi pun. Macam tu lah. Satu je best bila hujan-hujan macam ni. Dengar lagu-lagu yang sedih apa semua kan. Dia rasa macam, dia feel tu. Dia macam ada lah something yang aku lawan dalam kepala otak aku. Aku dapat macam reda kan. Aku tak nak cakap benda apa tapi aku hope hampa pun boleh faham lah benda tu. Sebab apa hampa pun ada tension masing-masing. Setiap orang ada life dia punya goals. And adalah tempat dia nak release tension tu. Macam aku, inilah cerita dia. Inilah tempat dia. And inilah hobi aku. Alright gang, so sekarang ni aku dah sampai dekat Wang Semaju, area-area Seri Rampai sini lah. Okay, so aku nak pergi ambil brother aku ni. Dia dekat Solat tau, dekat LRT mana tak tahulah kat sini. Aku pun first time nak pergi ambil orang kat LRT. A few moments later. Alright gang, so abang besar dah datang sini ya. Rambut dah kuat panjang macam mana live okay? Okay lah, semua okay lah. Ada apa-apa ke yang something baru ke? Tak ada. Lama guys kita orang tak jumpa actually berapa hari ke sebab aku pun busy and dia pun exam apa semua. Exam. Pumpam. Malam ni baru aku ajak dia borak and dia nak pergi ajak shopping barang rumah dia. Jom aku bawa. Minit. Okay, so jom lah kita pergi mana? Nak pergi mana? My day. Danau Kota. Danau Kota. Nampak sopan kan? Ni dia. Seorang yang sangat sopan. Wait a minute. Who are you? Gangster Wang Semaju. Okay, so jom sekarang ni kita orang sampai kat Maidin Setapak. Ini tempat-tempat customer aku, kedai-kedai barang-barang kereta semua aku lalu tu sini. Tapi ini Maidin ni first time nak pergi. Gang, sekarang ni nak tutup lah. Syafiq, sekolah punya beg dia bawa masuk sekali lah ni mesyuarat agung Maidin lah ni. Okay. Aku jadi bini hang lah. Kau ada apa-apa barang coklat nak tak? Aku nak apa-apa. Ambil dulu barang hang. Ambil lah apa-apa, air semua boleh. Aku Dia yang tak boleh barang-barang. Ni satu biskut ni boleh tak? Satu carton ni semua. Weh, ni dah macam pau sangat kan? Tak ada. Ni semua boleh. Cik, Syafiq belanja aku barang dapur tu. Biasa dia keluarnya aku mesti payung dia, tapi hari ni dia belanja aku barang dapur. Syafiq, kau betul-betul ramah. Kau belanja aku barang dapur siap. Apa? Aku tengah shopping ni kat sini. Ini siapa punya? Weh, Syafiq. Ini siapa punya? Sudah aku pula sibuk salah orang. Ya Allah, dia tinggal macam tu juga. Kiranya kalau kau barang-barang yang ada tulis Yahudi ke Israel ke, kau tak nak beli? Yang apa dia panggil? Support Israel apa? Tanah ah. Boycott, barang boycott ni. Tanah. Betul-betul jaga tu. Bapak tengah orang langgar kan, tapi dia tak jaga. Ni apa punya kad ni Jafi? Kau cuba angkat seluar kau betul-betul. Tali pinggang besar-besar WWE punya pakai. Oi.
inilah makanan-makanan student. Jenis yang macam cepat rush lagi 15 minit kelas kan. Ambil perak, campak dalam Air fryer. campak dalam kuali, masak je terus. Minyak tak masak pun tak apa. Janji nugget masak dapat makan kenyangkan perut cukup. Betul? Betul lah. 2 kali Ram datang kat sini. Apa yang dia cakap kan nak masuk dalam beg ni, semua ni. Are you kidding me? Ni juga betul. Betul tak? Betul tak? Okey lah nampak. Abang cakap okey. Abang bayar tinggi lah you. Nama apa? Nama Asif. Asif. Ya. Umur berapa? Umur berapa? You guess lah. 13. Bro, what are you talking about, man? Ha, 25. 25. You Indian. Bangladeshi. Dhaka. My grandparent from Dhaka. 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 Dhaka But my where? face look like Dhaka. Yeah, look like Bangladeshi. No, I lie actually. Really? Yeah, just kidding. Okay. No problem. Okay. Good people Dhaka. Dhaka Jindabad. Okay. Bangladeshi now. Ni aku minat tu pakai makan apple ni. Fresh gila. Berbanding dengan apple yang kecil-kecil tu. Ini lagi fresh. Apple ni. Ini lagi fresh. Guys, aku dah tolak sebanyak mana nak tolak. Betul lah kau nak belanja aku lah. Ambil je. Aku nak sikit je lah. Sikit je. Boleh. Pasal Sikit benda je lah. Boleh banyak sangat. Banyak sangat. Aku macam ni. Traditional pre-go. Uish. Aku bila shopping dengan family aku shopping seorang, tak pernah aku pegang sos ni. Tapi bila shopping dengan anak Melayu, auto nampak benda-benda yang bukan-bukannya aku tak pernah nak ambil. Macam tu lah cerita dia. Dia ingat lagi tu dulu bila aku duduk zaman asrama, kita makan sama kan. Ya. Tak nak. Tak, aku nak. Dia teringat ni. Kalau kau makan ingat aku lah, macam tu lah. Setia. Cik. Aku jatuh cinta dengan biskut tu. Aku ini Dubai punya actually. So aku makan sekali je, memang suka tu. Settle. Mantap. Inilah pagi-pagi aku. Kalau rushing nak pergi mana kerja ke, pergi mana-mana kan. Cepat-cepat aku pancung je. Tengok punya banyak macam ni barang. Dia cakap tahu apa, aku boleh jalan kaki bawa balik. Nak jalan bukan jauh. Naik LRT, jalan bawa barang macam ni. Kau tahu kan nampak macam budak apa ke apa. Nampak macam budak orang gila. Nasib baiklah aku nak tolong. Tadi kalau tahu bawa masuk sini tak apa kereta. Tapi susah sikit lah. Pasal kau kena buat kurang. Nak kena jalan tu. Pintu masuk sana. Boleh ke bawa petroli sampai depan? Tak boleh kan? Tu dia dah tengok dah pun. Kena angkat tu. Kau angkat je lah. Tak apa lah, angkat masuk kereta. Kalau angkat jalan kaki bawa balik rumah punya jauh. Cabai tu. Kau memang buat kerja gila tu. Aku ambil 2 ni je. Terima kasih Afiq Susah, aku jarang tu power member. Oh ya. Macam mana? Macam ni nak bawa balik. Dia lagi kuat lah. Allah dah uji dia lagi kuat. And dia dah banyak pecah hati apa semua. And dia ni dah banyak test lah. Sebab tu dia dah boleh halangi semua halangan. Kuat dia tak ada lagi kuat aku macam tu lah. Okay. Tengok ni. Aku fikir yang kau punya tu letak dalam beg aku. Jauh lah Bi. 2 minutes later. Alright gang, so barang semua dah letak kat belakang. Tengok punya banyak macam ni. Hei, dia tak ada nak jalan kaki siut. Ya Allah, teruk betul lah. Nasib baik aku dah kata tolong dia. Sempat setengah jam kan? Setengah jam lah nampak. Cepat-cepat kita shopping. Kurang daripada setengah jam. Itulah laki-laki Laki pergi shopping. Dia dapat selamat. Dia beli. Kalau perempuan, Ni okey dah asal sini. Alah, ni macam ada bunda lah ni kalau kita masak kali tak dim je ni. Ini saya okey dah boy. Minat perempuan kau bising. tak apa. Memang betul reality. Reality, kita talking about Saya dah reality. cakap Reality, benda betul lah. Okay lah, mak-mak lagi ke kan. So sekarang ni jom. Kita sudah sampai. Alright gang, so sekarang ni aku dah sampai dekat area rumah brother Syafiq ni. Tengok tu. Bayangkan, aku cakap kat hampa hampir dekat 12 ke 13 km ke Nak jalan macam ni, pegang dengan 3 beg, tambah pula ada beg sekolah. It's not a normal thing, you know. Keluarlah English aku, walaupun Penangnya slang sikit. Betul, it's not a normal thing, you know. 13 km, 14 km. Alasan kalau orang tanya tu apa? Abang, saya tak tiba kereta, saya student. Alright gang, so sekarang ni dah masuk kat rumah Abang Syafiq. Tengok dia tengah susun-susun barang tadi tu semua. Tengok, banyak punya stok. Ini yang bawah-bawah tu tadi berapa lama dah? Ini baru. Lama punya stok pun tak habis. Dia dah restock lah balik. Inilah memang aku punya pagi-pagi punya breakfast. Baki punya biar dia buat kerja kat sini. Tengok view kat sini guys. View daripada rumah atas dia ni tingkat 33.
tengok view. Oh. Besar tau view dia. Itu semua apartment and ada juga hotel. Tapi ya, bila malam baru the lights up. Dia macam menyala sikit lah. Tapi bila pagi tak ada lah sebab busy kan. Alright gang, so macam mana hampa tengok kat tangan aku ni? Nampak ni, okay. PS1. Yeah. Nak main sekarang ni. So jom sekarang ni aku nak standby. Aku dah lama tak main. Selalu main PS4 dengan PS5. PS5 lah dulu main dekat Perak, dekat kampung, kat rumah aku. Tapi sekarang ni PS1 first time nak try. Mana dia punya monitor? Dia last time game stick. Game stick. Dia punya macam hard disk belakang ni. Oh, jap, datang tengok. Ini PS1 ni jarang orang ada tu. Tak ramai orang ada. Masih tak rosak Tak, dia bukan PS1, dia game stick. Ni, dia bentuk macam ni. Oh. Nampak game stick. Faham. Itu je lah dia punya monitor. Itu dia punya, dalam dia ada 43,000 game. 43,000 game. What the heck? Sekali dengan Nintendo, sekali dengan Atari tu. Oh, okay lah. So, jom try main. Sekejap, kau on dia punya power. On dulu. Sekali main. PS1. Kau pilih game apa? Aku apa yang suit dengan kita dua? Metal Slug, okay. Kau tahu main Metal Slug? Sana main dia? Ajar. Tengok tembak lah. Oh, tembak. Kau pilih mana? Ui, bapak tengok grafik dia guys. Biasa lah macam PS lah. Pilih nak ada PlayStation ke, benda ke, boleh. Aku pun macam ala-ala kata Syafiq je bro. Sebab Syafiq pandai main. Tembak-tembak. Cuba kita main satu kali lagi. Jom Fik, satu kali lagi. Kita bunuh orang lah. Bunuh orang lah. Tengok aku main satu tangan tau. Mampus kena tembak tu. Mampus aku. Dah. Macam tu lah. Nak tunjuk ke orang kan. Macam tu. Aduh, pause pula. Ya. Solo je. Aku kat rumah dengan Syahid. Orang dia. Ya Allah, aku kalau main satu tangan tak boleh. Nampak? Aku kat belakang tu nampak. Jalan depan. Aku satu tangan payah. Alright gang, so next game adalah WWF. Betul? Ulu. WWF lah. Dia punya iklan yang starting ni. Kan selalu macam Ni orang nyanyi ke apa kan. Tapi tak ada. Dulunya kalau PS5 ada orang macam ada entrance. Orang masuk orang dia macam lagu-lagu dia birul lah. Dia montas lawa. Tapi ni tengok resolution dia. Kita nak main apa? Kita lawan dua lah. Lawan dua jangan lah. Kita main ramai-ramai. Royal Rumble. Nampak ni, kita orang tengah main-main ni, Syafiq punya karakter buat fak tu tengah-tengah kan. Dia buat tunjuk macam ni. Ambil engkang. Memang kena lah seorang-seorang. Ni aku. Ni aku. Ni aku. Nampak aku control Aku kalau nak pukul orang kena pergi sini. Nampak perempuan tu. Perempuan tu sepak aku. Siut lah. Pukul. Habis aku kena guys. Guys, main PS1 ni dia macam menyesal sikit lah dengan WWE ni. Sebab apa? Asyik aku kena bantai, kena kalah, kena maki apa semua nampak. Dia orang pom. Tapi no doubt lah Syafiq. Apa yang monitor yang kau simpan PS5 ni, PS1 ni function gila lah. Walaupun resolution dia macam ni hampa tengok macam pecah-pecah apa semua kan. Tapi no doubt tu tak lag langsung. Alright gang, so sekarang ni kami duduk sini untuk makan. Syafiq dah order tosai ni macam biasa. Kau memang malam-malam pagi semua tosai lah kau. Sikit hari muka pun jadi tosai punya muka lah lepak-lepak sini kejap. Lepak sini kejap semua santai-santai apa semua. So aku ingat sampai sini je lah guys konten aku pada kali ni, vlog aku pada hari ni. And hampa dah tengok aku harap hampa enjoy dengan vlog aku. So jumpa hampa di episode akan datang di video yang lebih menarik. Syafiq ada apa-apa kata-kata? Tak ada apa, majulah sukan untuk negara. Macam tak kena lah. Okey. Tak apa tapi boleh ambil. Dia macam tiba-tiba dia pasal live tapi tiba-tiba datang negara. Tiba kan. Baik kau cakap macam ni lah. Berkhidmat untuk agung negara Sultan. Melangkah ke hadapan bersama tradisi. Okay, so anyways itulah Syafiq. So jumpa apa di konten datang vlog lebih menarik. Okay, bye-bye.